Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, cuba kenalkan diri anda. Okay, nama saya Aditya Didin daripada Brunei Darussalam. Okey, siapakah anda sebelum BE? Saya kerja offshore dah 8 tahun. Alhamdulillah sekarang full time BE, part time offshore. Kenapa begitu? Pasal Didin nampak peluang yang sangat luar biasa dekat BE ni. Okay, so kenapa lelaki buat BE? So BE ni sebenarnya doable. Kita boleh buat lah. Lelaki perempuan boleh buat. Okay, so yang paling amazingnya kerja 8 tahun offshore. Dekat BE kerja 1 tahun sudah kalahkan gaji offshore 8 tahun. Itu paling amazing kan? Dapat travel lagi ya? Yes, travel VIP. Sekarang Didin kat mana? Kat Melbourne. Bayar sendiri ke dibayar? Dibayar oleh BE International. Bagusnya kerja BE kan. Wah, gaji setahun di BE mengalahkan gaji offshore. Okay, thank you so much.